Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi ilmu penting cara urut untuk sakit leher, sakit kepala, vertigo, kepala pusing, melayang, sakit rahang dan juga orang yang ada masalah selalu lenguh di bahagian tengkuk. Masalah ni banyak berlaku kepada orang yang ada masalah darah tinggi, terlalu lama menghadap phone ataupun bekerja menghadap laptop seperti orang yang kerja office, kerja bank. Kalau anda nak tahu, orang yang kerap sangat sakit leher, slip disc ni dapat mengganggu perjalanan darah ke kepala dan anda ada risiko untuk kena masalah stroke. Jadi hati-hati semua, bila kena stroke banyak benda tak boleh buat. Ambil ilmu ni, simpan kemas-kemas. Bila anda rasa sakit, lenguh tak selesa, anda boleh terus apply di rumah. Pastikan save dan share dulu video ni supaya tak hilang dari simpanan anda. Saya bagi cara yang mudah yang boleh diamalkan oleh semua orang. Jom kita mulakan. Okey, step yang pertama, sapukan minyak di bahagian leher. Okey. Di bahagian tepi leher. Tekan, tarikkan ke bawah. Semasa urut, fokuskan pada bahagian yang sakit. Okey, daripada bawah telinga ni tarik sampailah ke pangkal leher. Boleh cover daripada belakang, tarik, bawa ke tengah dan sampailah ke bahagian depan ni. Tapi masih lagi di bahagian tepi. Tekan dan tarik, cari bahagian yang sakit, yang keras, yang pedih tu. Bahagian yang berketul-ketul itulah radang ataupun bengkak yang kacau perjalanan darah ke bahagian kepala. Bila dah rasa lenguh, terus tukar sebelah leher lagi. Pastikan minyak cukup. Kalau minyak tak cukup, nanti jadi kesat. Tekan, cari bahagian sakit, yang pedih, yang keras. Tuan-puan, kepada yang baru masuk live ni, boleh tak bantu share? Tekan share supaya boleh simpan video yang penting ni, supaya anda boleh tengok banyak kali. Bila ada kawan-kawan sakit, boleh bagi video ni dekat dia untuk dia belajar rawatan di rumah. Okey, semasa urut boleh buat dua-dua belah lah supaya dia seimbang. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua, boleh gunakan knuckle. Okey, naikkan bahagian ni, tulang ni. Untuk tangan kanan, gunakan untuk leher kanan, tangan kiri gunakan untuk leher kiri. Okey? Tekan, tarikkan ke bawah. Poin sama macam tadi, cari bahagian yang sakit, yang pedih, yang keras. Bila jumpa bahagian sakit, bukannya tak payah urut, ramai orang dia salah sangka. Bila sakit, sakit, tak nak urut lah. So kalau macam tu, macam mana nak rawat? Sebab tu kena urut, cari bahagian sakit, bila jumpa bahagian sakit, lamakan urutan pada bahagian tersebut, buat kanan dan kiri. Okey tuan-puan, siapa yang selalu berulang sakit dia, anda kena hati-hati. Tengok balik pemakanan. Bila dah kerap sangat sakit yang berulang, apatah lagi melibatkan bengkak-bengkak, cuba kurangkan minuman berkafein. Kopi, teh tarik, air coklat. Okey, memang sedap tapi dia boleh membuatkan asid dalam perut lebih banyak dan dia boleh akibatkan angin dalam badan. Yang seterusnya boleh akibatkan bengkak-bengkak di mana-mana bahagian otot dan sendi. Okay, ini yang pertama. Ini step yang kedua. Okay, kita bagi step yang ketiga. Okay, yang ketiga, letakkan minyak di bahagian tengkuk. Okay, di bahagian tengkuk. Di sini nampak di bahagian tepi ni. Tekan, tarik. Cari bahagian sakit. Biasanya bahagian yang lebih sakit terletak di atas. So, bila jumpa rasa pedih dan perih, yang sakit tu panjangan masa urutan dia. Kadang-kadang ada orang dia tekan, dia rasa sampai kepala. Siapa yang ada masalah slip disc, saraf tersepit di tengkuk, tolong fokuskan lebih lama pada bahagian ni. Okey, buat kanan dan kiri. Sini pun sama. Okey, saya nak bagi peringatan kepada yang selalu sangat sakit leher. Ada beberapa sebab. Kadang-kadang bila anda tengok phone tu terlalu lama dalam posisi tunduk, dia boleh buatkan tegang dekat sini. Jadi bila nak tengok phone, anda boleh sandarkan kepala supaya badan lurus. Okey, tongkat siku. Okey, tengok phone macam ni. Itu lebih selamat untuk leher. Ataupun boleh sandar di kerusi malas. Okey. Tengok phone terlalu lama, dia boleh menjejaskan saraf leher, so hati-hati. Termasuk juga orang yang kerja office, kerja bank, ramai leher yang keras tu. Bila dah start rasa lenguh, itulah tanda anda kena buat something. Kena buat stretching ke, urutan ke. Bukannya bila lenguh, biar. Makin lama anda biar, ingat dia boleh baik sendiri ke? Tak, anda kena buat sesuatu. Okay, sekarang kita dah habis step yang ketiga. Okay, setiap poin urutan tu sebenarnya kena urut lama sikit lah.
Jadi kalau anda tengok rakaman, anda pause pada mana-mana bahagian sakit, anda boleh urut lebih lama daripada apa yang saya tunjuk. Okey, sekarang kita nak bagi step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, cuba tengok. Sekejap. Okey, ni kepala. Bawah kepala ni ada bahagian lekuk. Lekuk. Okey, kanan kiri ada. Okey, letakkan ibu jari kat lekuk tu, lagi 4 jari ni silang je. Okey, tekan guna ibu jari, tolakkan ke bawah. Okey, anda boleh tunduk sikit kepala tu, tekan, tolak. Okey, anda tekan, hati-hati kuku kuku tu jangan panjang sangatlah. Nanti kalau kena dia boleh melecet. So kalau tajam rasa kuku tu boleh potong dulu. Buat 5 kali. Tekan gunakan perut ibu jari. Boleh sampai ke bawah. Tarik nafas. Lepaskan, relax. Bila rasa dah cool, dah okey sikit, tekan balik. Anda boleh ulang-ulang sampai rasa sakit tu semakin berkurang. Tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ulang-ulang. Boleh buat lebih lama daripada apa yang saya tunjuk. Okey, itu dah step yang keberapa dah? Yang keempat Yang keempat. Satu. Okey, seterusnya di bahagian bahu, letakkan minyak, tekan, tarikkan ke depan. Semasa urut, cari bahagian sakit yang berketul, yang keras. Fokuskan pada bahagian sakit. Kepada yang baru masuk live ni, pastikan gunakan minyak sapukan minyak dulu. Jangan urut atas baju nanti melecet tangan tu. Tekan, cari bahagian sakit. Kalau dah lenguh tangan, tukar belah sini pula. Dua-dua kena cover. Okey, bahagian bahu ada kaitan rapat dengan leher, dan bahagian bahu ada kaitan rapat dengan belakang ataupun belikat kita. So, siapa yang sakit bahagian ni, kemungkinan anda ada masalah sakit leher dan juga sakit bahagian belakang. Urut lama sikit. Okey, buat kanan kiri. Anda boleh urut sampai anda rasa lega. Okey, seterusnya kita urut di bahagian pangkal leher. Tengok sini Kini bahagian leher kita. Kita pergi bahagian bawah ni. Tekan, crosskan Tekan, tarik, gunakan 4 jari, tekan belakang sikit. Crosskan ke depan. Fokus bahagian pangkal leher. Okey, kepada yang baru join, boleh tekan share live ni supaya anda boleh simpan, boleh tengok banyak kali. Kepada yang tengok di Facebook Muka Buku, saya nak bagi tahu dekat Facebook ni live tidak akan kekal macam dulu. Dia akan terpadam selepas satu tempoh tertentu. Kenapa saya buat live? Supaya notification sampai kepada lebih ramai orang. Dan bila anda tengok, anda boleh terus buat, terus ikut. Live ni dia tidak akan kekal macam dulu. Sebab tu anda tengok live-live ni dah banyak dah tak ada. Okay? Sebab dah banyak terpadam bila dibiar dalam tempoh yang lama. Jadi siapa yang tengok live ni, pastikan share, lepas tu terus ikut je. Sementara sempat ada nulis ni, terus ikut je. Okey, kemudian kita pergi poin seterusnya. Nanti saya akan cerita detail sikit nak urut berapa lama, apa pantang larang dalam urut ni supaya kesan tu boleh nampak lebih kekal lama. Sebab ramai orang dia tak tahu, dia urut sekejap sakit balik. So, saya akan kongsi ilmu ni nanti. Okey, kemudian kita pergi kepada step yang seterusnya, iaitu rahang. Rahang. Cuba tengok sini. Okey, ni otot rahang Kalau saya gigit, dia akan bergerak. Okey, nampak Okey, yang bergerak tu otot rahang. So, letakkan minyak di bahagian otot tersebut kanan dan kiri. Letakkan minyak dulu. Okey, genggam tangan. Kita akan pakai knuckle, tulang sini Kita akan pakai knuckle, tekan, tarikkan ke bawah. Fokuskan pada bahagian yang sakit. Kalau jumpa bahagian sakit, maksudnya anda telah tekan pada poin yang tepat. Tekan, cari bahagian sakit. Cari bahagian sakit. Okey, ramai orang dia sakit bahagian rahang ni. Ada pernah orang tu cerita dengan saya, bila dia buka mulut, dia terasa sampai tengkuk. Okey, sebab otot rahang ada kaitan dengan tengkuk. Dan otot rahang juga sebenarnya ada kaitan, ada saraf yang bersambung ke kepala. Ada saraf ataupun dia akan mempengaruhi perjalanan darah ke kepala. Jadi pastikan urut bahagian ni. Kalau rasa sakit, lamakan pada bahagian tersebut. Boleh Okey, kalau selengah stop sekejap, ambil nafas, buang, sambung balik. Okey. Next, kita ambil poin tepi mata. Poin tepi mata adalah poin yang penting untuk kepala dan juga ia adalah poin untuk mata.
So, letakkan minyak kat sini, tepi ni. Okey, ambil 2 jari. Lepas tu, satu lagi jari, letak belakang dia. Dia akan kuat. Okey, letakkan di tepi mata, tekan dan tarikkan. Fokus dekat tepi mata. Kalau sakit, berarti point tu kena tepat pada bahagian dia. Okey, untuk anak-anak rambut ni, boleh tekan sekali. Tekan sikit-sikit. Tekan, cari yang sakit. Jumpa yang sakit, urut je lebih lama dekat situ. Tekan je anak-anak rambut tu, luaskan skop urutan. Okey. Tarik nafas. Lepas. Relax. Okey, tekan. Teruskan. Ada orang dia kerap sangat sendawa bila urut. Sendawa. Itu maksudnya badan tu ada banyak masalah angin. Okey. Dia berpunca daripada usus ataupun perut yang bermasalah. Okey, sesiapa yang nak belajar ilmu tentang masalah angin, boleh komen dekat bawah, ada ke? Okey, kemudian kita akan urut bahagian kening. Kening ni, di bawah bulu kening ni ada poin yang penting untuk mata. Okey, jom. Buat macam ni. Tekan, tarikkan ke tepi. Okey, kita akan gunakan tulang di bahagian tepi jari. Okey. Tekan serentak daripada hujung ke hujung. Boleh. Tekan semua. Lepas tu anda boleh luaskan daripada bulu kening ni, boleh ataskan sikit supaya dia kena skop yang lebih luas. Itu poin yang penting untuk mata. Tarik, cari bahagian sakit, yang pedih. Itu poin dia. Sebenarnya orang normal yang betul-betul sihat dia tak sakit pun bahagian ni sebenarnya. Tapi kalau dah ada masalah, dia akan sakit. Okay, relax, tarik nafas. Buang. Baik, kalau rasa lenguh, tengkuk ni kalau rasa lenguh, anda boleh gerak-gerakkan, gerak. Anda buat kerja apa pun, bila lenguh, jangan biar. Kena bergerak supaya perjalanan darah tu dia cantik. Baik, yang seterusnya kita urut bahagian dahi. Dahi ni setengah orang dia sakit. Tapi tak ramailah yang ada sakit di bahagian dahi. Kalau sakit, kena tekan. Tarikkan ke tepi macam ni. Semasa urut, cari bahagian sakit yang keras, yang tegang. Okay, tarik nafas. Lepas. Relax. Okay, gerak-gerakkan leher kalau rasa lenguh. Seterusnya, okay, kita akan urut di bahagian tepi kepala. Gunakan 4 jari. Letak di bahagian anak-anak rambut ni. Di bahagian depan ni kan. Atas situ. Tekan, tolak ke belakang. 1, 2, 3, buat 5 kali. 4, 5. Relax. Tarik nafas. Buang. Okey, sekali lagi. Tekan, tolak. 1, 2, 3 sampai belakang 4, 5. Siapa yang ada radang kat situ, dia akan rasa pedih. Bisa sikit. Okey, sekali lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepas. Okey, urutan ni pun bagus untuk orang yang ada vertigo, kepala melayang, bila jalan rasa macam tak seimbang, nak terjatuh. Okey, dan kemudian kita akan urut bahagian kepala. Okey tuan-puan, saya dapati ramai orang yang ada masalah sakit kepala, sakit leher, tegang urat, tegang otot ni banyak berkait dengan angin. Nanti saya akan tambah sedikit poin dekat perut untuk buang angin di bahagian perut ataupun usus. Okey, sekarang ni cantumkan jari kelengkeng dekat sini. Okey. Tekan 4 jari Tolak ke belakang sampai habis. 1, buat 5 kali. 2, 3, 4, 5. Okey. Siapa yang rasa sakit, anda kena urut lebih lama dekat situ. Ini untuk lancarkan darah di bahagian kepala. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan bantu kita untuk fresh, untuk rasa segar. Okey, relax. Kita buat urut lagi, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okey, tarik nafas. Buang nafas. Okey tuan-puan, kita nak bagi kepada saya nak sentuh sikit poin belikat kat belakang ni. Okey, sebab ada orang dia kena darah tinggi, tegang urat leher ni sampai ke belikat. Saya tambah sikitlah untuk belakang Okey, tangan kanan letak atas bahu. Okey, tolak ke belakang, tekan bahagian belikat. Tekan. Okey, cari mana yang sakit. Lepas tu anda boleh sebarkan ke tepi-tepi cari mana yang sakit.
fokus lebih lama pada bahagian sakit tu. Tapi kalau jari cepat lenguh, tukar-tukarlah. Tangan ni pula, tolak, siku. Lepas tu, cari bahagian sakit, urut bahagian tu. Siapa ada trigger finger, jari sangkut-sangkut, so tangan tu kena rawat lah. Sebab kalau tidak, trigger finger ni dia boleh buatkan jari tu lemah. Apa trigger finger tu apa? Siapa yang tak tahu, bila nak genggam dia tak boleh rapat, ataupun boleh rapat, bila nak buka dia sangkut. Tu trigger finger, kena rawat. Jangan biar lama. Dah ada banyak radang dekat sendi tu. Okey tuan-puan, sekarang saya nak masuk untuk bahagian perut. Siapa yang ada banyak masalah angin, bila angin tu banyak terperangkap dalam usus, dia bahagian perut, dia tak boleh keluar. Nak kentut tak boleh, nak sendawa tak boleh, dia akan buatkan badan kita jadi sakit. Okay, angin tu dia apa? Angin tu apa? Gas. Gas yang terhasil daripada sistem pencernaan yang tak bagus, yang tak sihat. Okay, disebabkan pemakanan kita lah. Okay, sekarang cantumkan jari, letakkan di bahagian tepi perut. Contoh, saya buat sebelah kanan, tekan dalam, lembutkan perut Rasa nak sendawa, lepaskan. Lepaskan. Tekan dalam, lepaskan. Lepas tu tengok mula dia sini. Lepas tu tekan poin depan, tekan atas, tekan belakang. Tekan je mana-mana poin. Yang mana yang sakit, tekan dekat situ. Tekan dalam sikit. Tekan dalam, lembutkan perut. Lepaskan sendawa, bila rasa nak sendawa, lepaskan. Okey, ni kita buang angin daripada usus kita. Okey, kanan kiri tekan, boleh gerakkan. Tekan, gerakkan. Tekan, tolak, tekan, tolak. Okey, tekat tepi-tepi pinggang ni, tekan. Kalau rasa lenguh, relax kejap, gerak-gerakkan, sambung balik. Sebenarnya paling bagus tekan sampai hilang sendawa. Itu paling bagus lah. Okey. Okey, tekan. Okey, ada yang sendawa tak? Kalau ada rasa sendawa, boleh tak komen dekat bawah. Seterusnya, kita dah habis 2 ni. Lepas tu bahagian atas sama tak, tekan. Siapa mengandung jangan buat macam ni mengandung tak boleh. Terkeluar baby kan, payah saya. Okey, lepas tu bawah, tolak ke atas. Bawah pusat tu. Buat-buatlah sampai hilang sendawa. Sampai sendawa tu makin lama makin kurang, makin hilang. Boleh Okey tuan-puan, sekarang saya nak bagi tahu kenapa ramai orang dia urut tapi dia susah nak baik. Okey, bila dah urut senang sakit balik. Siapa yang ada masalah macam tu boleh komen dekat bawah, ceritakan sedikit. Sekarang ni macam mana kita nak buat supaya bila dah urut dia kekal lebih lama. Nombor 1, bila anda urut, okey, bila dah urut sekali, insya-Allah anda akan rasa lega, lega, ringan. Tapi itu baru sekali urut. Sebab tu lepas dah urut sekali, esoknya biasanya esok kalau anda tekan lama, tekan kuat pada bahagian sakit, biasanya esok anda akan rasa macam, kenapa sakit lah. Itu adalah kesan-kesan sementara urutan. Dia macam ada lebam sikit, kesan-kesan sementara je. So bila anda rasa macam tu, esoknya anda rehat dulu, tak payah urut lagi. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari. Bila sakit tu dah mula kurang, baru anda urut balik. Urut kali kedua. Tekan balik semua step yang saya dah ajar tu. Bila anda dah urut kali kedua, esoknya insya-Allah dia akan kesan-kesan urut tu dia tak macam kali pertama. Kali pertama tu sakit sangat. Lepas urut tu macam lebam-lebam. Esok lepas kali kedua dia akan kurang sikit. Bila anda rasa sengah-sengah tu makin kurang, anda boleh urut. Boleh lebih kerap lah urut. Kalau tadi mungkin jarak 2-3 hari, lepas tu anda boleh urut setiap hari insya-Allah. Okey, sampailah bila anda tekan dia dah tak sakit lagi, barulah sakit tu dah hilang. Okey, bila tekan dah tak rasa sakit lagi, itulah tanda sakit tu dah hilang, betul-betul hilang. Insya-Allah pada waktu tu kesan urutan tu akan bertahan lama. Boleh Yang kedua, selain daripada urutan secara berkala, tadi urutan secara berkala lah sampai hilang sakit. Yang kedua, kena tahu ilmu pemakanan. Apa makanan yang boleh akibatkan radang dalam badan. Ramai orang dia tak jaga makan. Dia makan asal sedap je. Kejap makan roti tu, kejap makan roti ni, kejap makan dessert tu, dessert ni. So nasi tak garang kurang sentuh. Bila ada orang dia dah makan kuih, dah makan dah. Oh, aku tak makan lagi. Aku makan sikit makan kuih je. Tapi kadang-kadang kuih tu dia punya kalori sama dah macam nasi. Terus sekarang ni apa makanan nak kena jaga? Nombor 1, cuba elakkan makanan bergandum lah. Okey, sebab kalau dah ada masalah angin, radang yang banyak, bila anda ambil gandum, ada gluten dalam tu, so radang dia susah nak baik. Masalah angin susah nak pulih. Sesak nafas, sakit belakang, lenguh pinggang dia susah nak hilang. Okey, bila masalah angin dah ada, sebab tu badan mudah sakit. Yang kedua, selain daripada tepung gandum, makanan daripada tepung gandum banyak Roti, biskut,
kuih muih dan banyak lagi lah. Kemudian yang kedua, minuman berkafein. Elak dulu. Kopi, teh tarik, air coklat memang sedap. Saya akui sedap. Dan saya pun suka. Tapi saya kena tahan lah. Terutamanya bila badan tengah sakit, kena elak dulu. Bila badan dah kurang banyak, dah sihat, nak ambil boleh tapi berpada-pada. Okey, saya bagi 2 tu cukup lah. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi kadang-kadang orang dengar, bila banyak sangat pantang, orang marah saya. Oh, semua tak boleh? Bukan semua tak boleh. Ada banyak je yang boleh. Cuma kena tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang boleh apa? Simple je. Nasi, makan sayur banyak sikit. Sayur apa nak makan? Sawi, pakcoy, salad boleh. Okey? Lepas tu lauk ayam ke telur ke, makan je. Simple je. Tapi orang tak nak makan macam tu. Orang nak makan yang burger lah, sausage lah, makan makanan-makanan bertepung, mi. Orang nak yang macam tu. Sebab tu badan tu dah baik sekejap, dia mudah sakit balik. Siapa di kalangan anda yang dah cuba semua teknik tadi, saya nak minta tolong sikit, boleh tak? Boleh tak ringankan jari untuk pause sekejap dan tulis di bahagian komen apakah yang anda rasa lepas urut. Kepala jadi ringan ke, fresh, segar, sakit leher, sakit rahang dah kurang ke? Boleh tak komen dekat bawah? Dan saya sangat appreciate kalau anda sudi tinggalkan komen. Dah komen? Thank you banyak-banyak. Kepada anda yang tengok video ni, saya nak memperkenalkan minyak RG. Di sini ada minyak RG yang dapat bantu redakan sakit otot, sakit sendi, sakit saraf. Dan saya nak ceritakan 4 kelebihan jika gunakan minyak RG. Yang pertama, minyak RG dapat bantu lancarkan darah bahagian sakit. Anda boleh sapukan pada mana-mana bahagian tubuh yang sakit. Dia akan meresap ke dalam liang-liang roma. Dia akan bantu lancarkan darah. Yang kedua, minyak ni dapat bantu tolak angin dalam badan. Contoh, bila anda rasa kembung perut, rasa lenguh pinggang, cuba anda sapukan di bahagian perut, tepi perut sampai ke pinggang, kanan dan kiri, insya-Allah anda akan mudah kentut ataupun sendawa. Yang ketiga, kelebihan minyak RG, dalam ni ada herba yang bersifat anti radang. Radang tu apa? Perasan tak bila anda urut, anda rasa bengkak, pedih, perit, biji-biji tu yang sakit tu, itulah tanda-tanda radang dalam badan. Minyak ni dia ada anti radang. Anda boleh campur dengan urut, nanti kesan pemulihan akan jadi lebih cepat dengan izin Allah. Dan yang keempat, minyak ni dia dapat bantu meningkatkan kesan urut ke tahap lebih tinggi. Saya ada anak murid, dia urut orang stroke, dia cakap bila guna minyak RG, kesan urutan tu nampak lebih cepat. Cuma tuan-puan, minyak ni dia agak premium lah sebab saya gunakan bahan-bahan yang berkualiti dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi memang dia agak mahal, kos dia. Siapa yang nak, anda boleh teruskan. Tapi kalau anda rasa tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Siapa yang dapatkan minyak RG, saya akan bagi percuma video belajar urut daripada kepala sampai kaki. Ada cara urut leher, kepala, vertigo, masalah kebas tangan, sakit bahu, kembung perut, sakit lutut, sakit tapak kaki, sakit tumit. Ada macam-macam panduan video dekat sini daripada kepala sampai kaki. Anda scan QR ni, anda boleh tengok video yang saya dah masukkan. Ramai orang yang sakit disebabkan pemakanan. Sakit selalu berulang, masalah angin, radang dalam badan. Siapa yang nak ilmu pemakanan, anda boleh tengok di bahagian pin komen. Link pertama, saya letak link pembelian minyak RG. Link kedua, saya letak link untuk anda yang nak ilmu pantang-pantang pemakanan. Anda boleh tengok link di komen.